LS sekarang tengah ada masalah. Betul tak? Siapa yang update iOS 26? Lagi-lagi yang iPhone 14 ke atas yang dah tebuk SIM card dia dekat sini. Kalau korang ada 5G antena ni, lepas tu dia dah tebuk SIM card ni, so mini korang punya phone dah telah di-convert. Dah diusik motherboard. So bila update kepada iOS 26, maybe sistem dia baca balik. So SIM card yang satu disable ataupun sistem terus tak baca lah. So ada orang cakap boleh terbalikkan SIM. Saya tadi ada orang datang, terbalikkan SIM pun tak jadi juga. So saya syorkan disebabkan motherboard dah modify. So kalau seller korang tak explain, so korang boleh pergi balik kat seller korang supaya boleh runding. Maybe korang boleh trade in phone lama korang ambil yang local set lah. So lebih selamat. Local set ni bukan cakap saya tak ada repair ke apa semua, tapi mostly orang pakai, dia beli baru, lepas tu dia jual, dia trade in untuk dia nak upgrade. Barang dalam lebih terjamin lah. So macam kita orang ni, kita orang jual semua sini local set. Semua yang betul-betul orang trade in. Kita tak ada ambil stok daripada China refurbish. So kita nak menjaga kualiti, kita nak menjaga phone tu daripada ada masalah di masa hadapan. Saya ucapkan good luck untuk korang yang dah beli LS set tu. Korang cuba runding dengan seller korang.